Encik, Assalamualaikum. Selamat pagi, boleh saya bantu? Okey, selamat pagi. Waalaikumsalam. Okey, saya nak buat pengeluaran wang tunai bagi STR untuk wakil. Boleh saya dapatkan nombor kad pengenalan penerima STR tersebut? Okey, Okey. Bagi penerima wakil STR tersebut, Encik Syarul. Adakah Encik Syarul? ya saya betul. Boleh saya dapatkan IC Encik Syarul untuk pengesahan? Boleh? Okey. So, dokumen yang diperlukan bagi penerima wakil, surat pengesahan doktor sekiranya penerima masih menerima rawatan. Surat tersebut hendaklah sah diguna pakai selama setahun. So, Encik boleh ambil nombor giliran. Encik tunggu sampai nombor giliran panggil. Alright. Tekan dokumen tersebut ya. Hai, Assalamualaikum. Selamat datang ke Kebiasaan. Nama saya Kasih. Ada apa yang saya bantu? Terima kasih. Okey, saya nak buat pengeluaran wang tunai bagi STR untuk wakil. Wakil lah. Okey, boleh saya dapatkan IC dan dokumen sokongan? Okey, sekejap ya. Saya cek dulu. Boleh. A few moments later. Okey, Cik. Ini wang tunai dan juga IC. Cik boleh simpan IC dan wang tunai. Ini resit dia ya. Alright. Terima kasih. Sama-sama. Selain daripada urusan ni, ada apa-apa urusan yang boleh saya bantu? Oh, tak ada. Banyak membantu. Terima kasih sangat-sangat. Sebab Sama-sama. mudah je rupanya. Betul, Cik. Itu saja ya. Terima kasih, Cik. Terima kasih berurusan Kebiasaan. Alright. Terima kasih. Okey, sama-sama.